mulai merasakan dampak besar setelah banyak TKI memilih pergi dan tak kembali. Suasana yang dulu ramai oleh pekerja asal Indonesia kini terasa sepi. Sebagai gantinya, jumlah pendatang dari Bangladesh semakin membeludak di berbagai sektor kerja. Namun, perbedaan budaya dan gaya kerja menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Banyak warga Malaysia mengeluh, negeri mereka kini terasa seperti di negara lain. Di sisi lain, para TKI lebih memilih negara seperti Jepang dan Taiwan yang menawarkan gaji tinggi, perlindungan lebih baik, serta lingkungan kerja yang lebih profesional. Tuh lihat, tidak ada seorang pun jalan. Tengok, sepi. Tanpa TKI Indonesia, Malaysia sepi. Lihat. Jangan benci Malaysia, jangan hina Malaysia. Kerana di Malaysia lah jutaan warga kamu mencari rezeki dan kami tak pernah halau pun. Kalau ada sesuatu yang berlaku pada pekerja anda di Malaysia pun, pihak polis di Malaysia mesti akan ambil tindakan secara adil. Kerajaan Malaysia juga sejak dulu banyak bantu Indonesia. Ingat dulu bagaimana Malaysia bantu Indonesia waktu tsunami 2004. Tsunami di Sulawesi tahun 2018 dulu pun kita bantu. Waktu COVID-19 dulu pun Malaysia banyak bantu bagi peralatan perubatan pada Indonesia. Waktu kapal selam Indonesia tahun 2021 pun Malaysia ada bantu mencari. Banyak sangat bantuan Malaysia pada Indonesia. Bahkan rakyat Malaysia yang bekerja, belajar dan melawat Indonesia pun sangat disiplin. Mereka hormat undang-undang dan budaya di Indonesia. Sangat berbezalah kalau nak dibandingkan dengan warga asing macam warga Korea, Rusia, Australia yang saban hari melakukan kesalahan di negara kamu. Maka janganlah hanya kerana sukan, politik, perbezaan budaya dan sejarah lampau membuatkan anda langsung tidak melihat Malaysia dari sudut yang positif. Kalau kita boleh mewujudkan suasana positif antara Malaysia dan Indonesia, maka insya-Allah kita akan lebih maju bersama. Setuju tak? Kalau setuju, share video ni dan jemput follow sekali untuk lebih banyak video positif untuk Malaysia dan Indonesia. Tiada langsung yang kembali ke Malaysia selepas pulang ke Indonesia untuk tempoh yang panjang. Negara yang berpopulasi lebih 281.3 juta itu didapati lebih tertarik untuk mengisi peluang pekerjaan dalam sektor kola biru, iaitu bidang pekerjaan yang tidak memerlukan kemahiran tinggi seperti di negara Eropah, Jepun, Taiwan dan Hong Kong. Beliau mendedahkan bilangan rakyatnya yang mempunyai dokumen lengkap di Malaysia sebelum pandemik COVID-19 adalah 1.13 juta, sementara warganya tiada dokumen atau menjadi parti negara ini dianggarkan sekitar 1. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia mulai kehilangan daya tariknya sebagai negara tujuan utama bagi para pekerja migran Indonesia. Pergeseran ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh serangkaian persoalan yang kerap menimpa para tenaga kerja Indonesia atau TKI. Duta Besar Indonesia ke Malaysia Datuk Hermono mengakui Malaysia tidak lagi menjadi pilihan utama tenaga kerja Indonesia TKI untuk mencari pekerjaan sejak 3 tahun kebelakangan ini, hingga hampir tiada yang kembali ke negara ini selepas pulang untuk suatu tempoh panjang. Justeru dengan penurunan signifikan itu, Hermono yakin bilangan rakyat Indonesia yang tiada dokumen berada di negara juga berkurangan mendadak. Beliau mengakui TKI tertarik bekerja di destinasi atau negara lain susulan peraturan Immigration Malaysia semakin ketat, termasuk operasi penguatkuasaan, penangkapan yang diketahui melalui laporan media massa buatkan mereka bimbang ke negara ini. Ribuan pekerja asing diperlukan bagi menampung permintaan dalam beberapa sektor di Cameron Highlands. Sektor terbabit termasuk pertanian, perladangan, perkhidmatan dan pembinaan. Menurut pengerusi Persatuan Pekebun Melayu Cameron Highlands, Datuk Said Abdul Rahman Said Abdul Rashid, kekurangan pekerja asing di tanah tinggi itu kini menjadi isu yang kritikal. Dulu kita boleh mengeluarkan hampir 1,100 metrik tan sayur-sayuran sehari dari Cameron Highlands, bagi sayur-sayuran lah. Jadi sekarang ni kita keluar 400 hingga 600 metrik tan sehari sahaja. Kenapa?
petani-petani tak cukup pekerja asing untuk mengendalikan kebun dia. Tahniah kepada immigration yang duduk warga asing dengan menyalahi undang-undang. Tak semua warga asing menyalahi undang-undang. Kadang diorang dah buat permit tapi ejen kena tipu. Berapa ejen nak tipu-tipu permit? Berapa ribu nak kena buat? Kau nak ke kerja bangunan? Kau nak ke kerja korek-korek longkang, kerja panas? Sekarang tu kelapa sawit terbengkalai dekat Pahang tu, kau nak ke buat? Tahniah kepada immigration lah, inilah, itulah. Jangan-jangan kau pula bercinta dengan Bangla. Orang sini tak ada warga asing nak jadi apa? Semua longkang-longkang terbengkalai, kelapa sawit terbengkalai. Nak ke kerja panas? Ngada-ngada, tahniah lah, apalah. Malaysia pun menyesal terlambat menyadari peran penting TKI. Baru-baru ni Prabowo telah mengunjungi Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim dalam masa 1 hari. Mungkin ada hal penting untuk dibincangkan oleh kedua belah pihak. Mungkin datang ada masalah antara hubungan diplomatik, itu kita tak tahulah, sebab itu antara pemimpin dengan pemimpin. Tapi sebagai rakyat Malaysia, kita menyokong usaha-usaha dilakukan oleh Prabowo dan Anwar Ibrahim untuk merapatkan hubungan antara dua pihak, antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah satu negara yang besar. Mungkin kita boleh bergantung kenikmatan perniagaan dengan Indonesia. Siapa tahu kekayaan depan kita tak tahu. Cuma sebagai rakyat, saya nak bagi tahulah bahawa ini kerajaan ada berura-ura untuk menambah pekerja-pekerja daripada Bangladesh. Melalui bastinet ke apakah itu kita tak tahulah. Dapat desakan daripada kerajaan Bangladesh supaya menerima rakyat mereka yang bekerja untuk bekerja di Malaysia. Dan bagi sebagai rakyat, saya ingin meluahkan perasaan, pendapat. Cukup-cukuplah Bangladesh yang ada di negara kita. Mereka telah bekerja dengan baik. Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita, Indonesia, itu lebih baik. Daripada dalam masa yang sama kita dapat menolong ekonomi mereka. Ekonomi penduduk, bukan ekonomi negara, tidak, ekonomi penduduk mereka. Untuk memperbaiki kehidupan yang baik, yang bagus. Antara gejala sosial, saya melihat gejala sosial dibawa oleh Bangladesh ini terlalu keras, yang tidak menghormati penduduk tempatan, kurang hormati, walaupun mereka beragama Islam sama kita, tapi adat dan budaya mereka jauh berbeza dengan Indonesia, menghormati penduduk tempatan dan mendengar cakap. Itu beza dia. Jadi kita mintalah pada Prabowo dan Anwar Ibrahim berbincang dengan lebih lanjut. Sebab apa, dengar ruranya kerajaan telah menghentikan pengambilan pekerja daripada Indonesia. Tapi bagi saya, pekerja Indonesia lebih bagus daripada Bangladesh. Cuma kalau dikatakan nanti ada yang lari pekerja, diorang pun banyak yang lari. Yang Bangladesh pun lari daripada memajikan asal. Cuma kalau diberi pilihan, saya lebih memihak kepada pekerja Indonesia. Itu lebih bagus. Itu lebih kesefahaman. Sebab apa? Mereka memahami atau cara, budaya, lemah lembut, sama dah dengan kita di Malaysia. Sebab apa? Kebanyakan kita ini, nenek moyang kita berasal daripada sana. Jadi lebih memahami, lebih rapat. Jadi pada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim dan Prabowo, bincangkanlah kembali. Tak perlulah kita nambah daripada jauh, daripada Bangladesh, daripada Pakistan, itu dah tak perlu, dah cukup daripada Indonesia. Sebab Indonesia punya penduduk yang cukup ramai. Dan kalau terjadi apa-apa, kita senang cari. Itu pucuk pangkal dia. Mungkin ada sesetengah daripada warga Indonesia memprovokasi, mengatakan Malaysia sedemikian, tapi tak jadi kudis pun. Tak jadi kudis. Akhirnya mereka malu sendiri.
Sebab apa? Ramai pekerja Indonesia di Malaysia ini. Pada kemudian saya yakin ramai orang Malaysia akan menyokong pendapat saya, walaupun ada segelintir daripada pembantu rumah mencuri barang, itu biasa kan? Itu sebagai hormat kita kena pantau dan biasa, okay? Jadi janganlah kita kena satu dua orang kita nak menghukum keseluruhan orang, okay? Tapi bagi saya kalau diberi pilihan, dari Indonesia lebih baik bekerja di Malaysia. Selamat malam.